Alang-alang menabung emas, kita bukan sekadar menabung emas, pastikan menabung emas menjadikan kita makin lama makin kaya. Jadi bukan emas ni yang menjadikan kita kaya, tuan-puan, bukan emas ni cantik, bukan emas ni yang menjadikan kita kaya. Sebab saya dah tahun ke-14 dah nak masuk tahun ke-15 dah dengan Public Gold ni. 14 tahun dah educate masyarakat pasal simpanan emas. Saya dapati ada yang menyimpan emas yang dah bertahun-tahun tu pun masih lagi tak tahu apa yang dia buat. Dulu beli harga emas murah, sekarang harga emas dah mahal, dah tak boleh beli. Jadi dia pun tak beli. Sebagai contoh, gold bar 20 gram ni, saya mula beli gold bar 20 gram ni. Ni gold bar bunga emas tuan-puan. Bunga emas. Gold bar bunga emas, berat dia 20 gram. Okay. Kalau tuan-puan dah penyimpan emas Public Gold, make sure tuan-puan download mobile apps ni. Nak tengok harga mudah saja. Setiap item di atas meja saya ni, abang tekan shop je. Tekan shop. Tengok gold bar 20 gram. Harganya dah 8,000 lebih. Saya beli dulu tak sampai 3,000 tuan-tuan. Saya beli dulu gold bar 20 gram ni tak sampai 3,000. Maksudnya sekitar harga emas pada waktu tu sekitar 150 per gram lah. Sekitar tu lah. Sekarang dah 400 lebih. Okay, jadi sekarang ni dah 8,000. Okay. Jadi ada orang yang contoh sebab dia tak ada ilmu, dia bukan sebab dia beli lama memang dah untung. Sekarang ni dulu beli harga 3,000, sekarang dah 8,000, dah tak boleh beli emas dah, harga emas dah terlalu mahal dah. Jadi dia pun tak beli emas, simpan duit dalam account bank. Dia tak tahu simpan duit dalam account bank tu sebenarnya duit dia kena rompak disebabkan inflasi dan risiko kejatuhan ringgit lah dalam jangka panjang. Duit tu tak berkurang, nombor tu, tapi dari sudut nilai makin lama makin kecil. Jadi sebab dia tak ada ilmu, emas tak menjadikan dia lebih kaya lah. Sekadar beli emas keping, lepas tu tunggu harga emas naik, dah tak boleh nak jual dah. Sebab dia nak tunggu harga 20 gram ni turun balik kepada RM3,000. Jadi benda tu mustahil lah. Saya rasa mustahil lah setakat ilmu dan pengalaman saya. Dan pakar-pakar setakat ni hampir mustahil lah dia akan turun balik kepada harga dulu. Sebab harga emas ni dia dalam jangka pendek memang confirm lah ada turun naik. Dalam jangka panjang kita boleh katakan confirm dia akan naik disebabkan dua faktor, inflasi dan risiko kejatuhan nilai duit kertas. Tak kisah ringgit ke, dolar ke, rupiah ke, tak kisah. Okay? Jadi itu pentingnya nak kaya dengan emas, pastikan dapatkan ilmunya. Okay, tuan-puan dah mulakan simpan emas, permulaan tu bagus, tapi tak habis dekat situ. Nanti saya explain dekat tuan-puan macam mana yang saya maksudkan kaya tu dengan emas.